Tengok ni guys, ini dia Nissan X-Trail baru on display in Malaysia dekat Climps 2026. Kalau korang ingat lagi, 2 tahun lepas dekat Climps 2024 pun Nissan dah tunjuk dah model ni. But as usual, sampai sekarang pun belum keluar lagi. But this time, Nissan dah kasih guarantee dia akan lancarkan model ni at the end of this year. X-Trail ni kalau korang dah lupa adalah SUV segmen C yang besar boleh lawan Honda CR-V. Yang special sikit untuk dia Nissan, dia ada 7 tempat duduk. Well, technically more of a 5+2 lah. But still, dia lebih practical dari the CR-V. And untuk generasi keempat ni, styling ni pun nampak jauh lebih tajam dan lagi lawa. It's way better looking than the old car yang dah ada dekat Malaysia ni sejak 2015 lagi. Dah 11 tahun dah kita ada that model. But I have to mention juga, Malaysia dapat versi baru ni memang lambat. Sebab model Gen 4 T33 ni first keluar dekat pasaran lain tahun 2020. Dah 6 tahun dah. And we're still baru je 2 bulan lepas Nissan dah tunjukkan the next generation X-Trail T34. So by the time kita finally dapat model ni, it's already a full generation behind. But the thing is, problem lambat ni bukan sahaja specific to Malaysia dan Tan Chong sahaja. Sebab lambat macam ni pun, Malaysia is still getting this car earlier than Thailand and Indonesia. So it's more of a Nissan problem lah. But at least pasaran tu still dah dapat the pre-facelift X-Trail beberapa tahun lepas. So korang still boleh blame Tan Chong juga. Macam mana pun, cabin X-Trail baru ni tak adalah outdated sangat. Design dia masih lawa dan modern lagi. Dan walaupun skrin dia tak adalah besar mana, it still has a lot of physical controls, which is a good thing of course. Lepas tu, quality cabin dia memang up sikit lah dari the CR-V. Ada trim kayu lagi, and even the gear selector is quite unique. And a long-standing Nissan X-Trail specialty, very comfortable seats masih ada lagi for this generation. And then tengok ni, rear view mirror dia jenis digital bed, first for the class. Ruang belakang ni pun memang serius besar, boleh lawan CR-V, dan dia tambah lagi side window blinds dan aircon yang boleh adjust temperature. But the thing is, together dengan sunroof ni, kita tak tahu lagi Malaysia punya model dapat high spec macam ni ataupun tidak. Dekat belakang dia ada 2 kerusi tambahan, but as usual it's much better used as a spacious 5-seater with a big boot. Apa yang lebih menarik, ini dia, sebab inilah Nissan punya VC turbo engine, variable compression turbo. So kalau engine biasa ada variable cam and timing, yang ni compression pun dia boleh tukar-tukar depending on engine load. Untuk X-Trail baru ni dia dapat ada 1.5 liter 3-cylinder version, tapi korang tak payah risau pun pasal engine dia gegar, sebab that engine is not even connected to the wheel, so tak ada connection langsung. That's because dia pakai the same e-power setup as the Nissan Kicks and the Nissan Serena. Engine tu digunakan sebagai generator untuk charge bateri sahaja, dan yang gerakkan tayar tu hanyalah the electric motor. And even better, X-Trail ni dapat an E4 system, so dia pakai 2 electric motor, satu di depan, satu di belakang, for an all-wheel drive setup. Satu benda yang aku nak tambah, Nissan e-Power ni bukanlah a range extender EV ya, dia tetap hybrid biasa sahaja, because all that power still comes from one source, petrol biasa. Baru-baru ni kita dah buat video kereta REEV sebenarnya macam the iCar V27. Ada banyak orang komen, oh samalah macam Nissan punya e-Power konsep kan. But that is not accurate, sebab e-Power ni walaupun yang gerakkan tayar memang hanya electric motor sahaja, the only source of power is petrol. Tak boleh charge langsung. So it's not an EV, it's just a regular hybrid. So ini dia guys, Nissan X-Trail T33 baru finally dah confirm akan masuk Malaysia. Korang rasa boleh lawan Honda CR-V ke tak? Tulis kat bawah. Ciao.